apakah yang mendorong? Penulisan buku Haji Seronok ni. Okey. Dia macam ni lah, kalau kita dulu masa kecil-kecil kan, tengok atuk ataupun mak ayah kita balik pada Mekah, dia orang bawa gambar lah. Okay. Jadi kita suka dengar dia orang bercerita kan. Ya. Jadi sekarang ni dia orang dah tak ada. Cerita tu pun dah hilang di telan zaman lah. Maka apa yang buatkan saya terinspirasi, saya nak dokumentasikan, yang mana niat saya nanti anak saya, cucu saya kan, bila dia baca tu dia tahulah perjalanan seorang atuk dia dulu sewaktu musim haji. Setiap orang ada pengalaman dia sendiri, dan sebagai cucu saya rasa kita semua teruja nak dengar atuk kita pergi haji, kisah dia bagaimana. Itulah jawapannya insyaAllah. Okey. Dari segi pemilihan tajuk tu macam mana Tuan Haji boleh keluarnya, terpilihnya tajuk Haji Seronok tu? Adakah berkaitan dengan haji tu sendiri ataupun ada maksud tersirat di sebalik Haji Seronok tu? Okey, sebenarnya kalau orang pergi haji Malaysia ni dipanggil jemaah haji tamatuk. Okey. Dia ada haji ifrad kan. So ada haji kiran. Malaysia ni majoriti haji tamatuk. Tamatuk ni maksud dia dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, seronok. Okay. That's why nama dia Haji Seronok. Kenapa seronok? Sebab kalau dia punya tertib dia lebih longgar lah berbanding dengan haji kiran atau haji ifrad. Yang mana jemaah Malaysia ni lepas dia buat umrah, dia boleh bebas larangan ihram. Itu yang seronok tu.